Setelah 10 tahun aku spend masa untuk cuba jadi produktif, semua benda yang aku belajar ended up sampai ke moment ni. Moment di mana aku tekan record dekat kamera ni dan aku actually execute apa yang aku nak buat. Semua orang ada impian, semua orang nak buat something. Tetapi apa yang membuatkan orang tu tak buat benda tu? Ada kadang-kadang sebab dia memang sebab yang logik. Contohnya, dia nak jadi basketball player tapi dia pendek, so dia tak boleh jadi basketball player. Point dia adalah ada benda yang memang obvious kau tak boleh buat, tapi ada benda kau memang certainly boleh buat pun. Contohnya nak jadi videographer, wedding yang spesifik, ada kamera, ada mic, and then kerja kau sekarang ni adalah untuk shoot video tu je. Memanglah ada benda yang macam okay, equipment tak cukup bagus ke, mic ke, tapi boleh je kau charge dengan harga yang berpatutan dengan equipment yang kau ada dan dengan kualiti yang kau boleh deliver. Jadi being productive, isu dia adalah part yang buat benda tu, yang tu paling susah. Bukannya nak belajar buat benda tu, bukannya nak cari tips, tricks ke, shortcut ke apa benda semua. Kau dah jumpa semua shortcut pun belum tentu kau buat. Sebab Alex Hormozi cakap ni, shortcut yang terbaik adalah cara paling shortcut adalah cara yang susah tu adalah shortcut. Sebab cara yang senang tak akan bawa kau ke tempat tu, tak akan capaikan kau dengan kejayaan tu. So aku dapat macam cikgu motivasi kan, itulah masalah yang aku hadapi sekarang ni. Sebab aku dah tahu memang aku dah boleh buat dah pun. Tengok, kalau aku bercakap pun, even adalah dalam editing aku akan cut lah konten ni, cuma isu dia adalah aku dah memang boleh buat pun. Aku dah boleh bercakap depan kamera, tak adalah aku segan dekat depan kamera. Aku dah banyak kali dah bercakap depan kamera. Dulu lagilah aku aktif sebelum masa aku tak ada live dulu, masa aku main game je kerja. Aku buat konten pasal game, tetapi setelah aku berhenti buat benda tu, aku fokus kerja apa semua, lama-lama jadi macam lagi resistant untuk nak buat benda tu. Video ini dinamakan bebel. So basically aku just nak start buat dulu konten, aku bebel dulu, mungkin tak ada orang tengok dan bagus pun tak ada orang tengok, sebab ni untuk aku start sikit-sikit yang paling senang untuk aku buat. Sebab kalau aku nak buat dalam TikTok contohnya, konten TikTok, sebenarnya untuk benda macam ni, konten TikTok lagi susah sebab konsep yang complicated kau nak explain dalam masa yang singkat. Aku rasa aku tak cukup power untuk explain benda dalam masa yang singkat. Itu isu dia. Macam aku nak explain itu pun panjang kan. Okay. So ni adalah warning untuk korang yang baru mula nak jadi produktif. Kalau nak jadi produktif, simple je. Buat kerja tu. Buat benda yang kau nak buat tu. Susah ke apa ke, memang kena buat je. Yang ni point yang aku dah cakap awal tadi. Banyak-banyak benda yang aku belajar. Apa benda kau nak jadi produktif, kau nak jimat masa, kau nak schedule masa, cara susun kalender, cara susun notes, Pomodoro teknik, 80-20 principle, macam-macam benda yang kau boleh belajar. Tetapi semua tu tak penting kalau kau tak buat. Aku ada seorang member ni, yang aku consider dia lagi berjaya daripada aku. Dia, aku rasa daripada semua benda productivity yang aku tahu, dia tahu dalam maybe 20% je daripada apa yang aku tahu. Tapi setiap kali dia dapat nugget of something, ada satu teknik yang dia ajar aku. Dia cakap bila dia malas nak buat kerja, dia akan duduk depan laptop dia, lepas tu dia imagine je benda tu bergerak sendiri dan siap. Dan somehow dengan cara tu dia membuatkan otak dia lebih clear untuk actually buat benda tu. Sebab kadang-kadang kita nak buat something, kita jadi stuck sebab kita tak ada clarity on how nak buat benda tu. Kita rasa macam wah, complicatednya, so dia jadi vague lah. Warning pertama, tak perlu belajar lebih-lebih pasal productivity. Buat je benda yang kau nak buat tu. Kalau korang kenal Naval Ravikant, aku ada baca Twitter lah, aku tak baca panjang pun sebab aku sekarang ni aku tahan sendiri sikit daripada belajar benda-benda produktif. So dia cakap dia sekarang ni dah tak pakai kalender, dia tak schedule benda pakai kalender. Bila dia nak buat kerja, dia ikut mood dan dia actually buat kerja lah. Mungkin benda ni works untuk dia, tapi ultimately point dia adalah kau tak semestinya ikut teknik productivity untuk jadi produktif. Sebab ada orang yang produktif tanpa dia tahu pun productivity itu apa dia. Macam member aku yang aku cerita tadi. Point yang nombor 2 adalah bila kau produktif, kau rasa tak produktif. Bila kau tak produktif, kau rasa produktif. Ni masalah dia. Bila kau tengah buat something, contohnya macam aku sekarang, aku nak shoot video ni, dan buat masa sekarang ni aku rasa macam video ni tak cukup bagus pun untuk aku upload. Aku dah rasa dah dalam diri aku, seperti mana aku pernah shoot video sebelum ni, aku delete balik dan aku tak continue edit. Masa tengah edit tu aku rasa macam aduh, tak cukup bagus lah, video ni macam tak ada point. Tapi aku dah set niat, video ni memang aku nak edit simple-simple je. Kalau ada orang tengok, ada orang tengok. Kata ada orang tengok, tak apa. Kalau korang tengok tu lebih kepada nak support aku lah. Sebab aku just nak buat je for the first video. Actually, point-point dari video ni yang aku mention, yang aku rasa macam actually menarik lah point tu. Okay, aku akan ambil point tu dan aku akan letak dalam TikTok. Aku akan buat dalam bentuk yang lebih senang untuk digest lah. Okay, point nombor 2 tadi. Ya Allah, dah side track lagi. Bila kau produktif, kau rasa tak produktif. Bila kau tak produktif, kau rasa produktif. Macam aku sekarang ni, aku tengah shoot video, aku sepatutnya rasa produktif, tapi sebenarnya aku rasa tak produktif pun. Aku rasa macam bazir masa
je sebab aku buat video orang lain lagi power daripada video ni, lagi cantik daripada video ni. Dan kalau korang nampak macam aku berpeluh, sebab tak boleh buka kipas nanti bising mic bila kau tak produktif, kau rasa produktif. Contohnya, yang tu senang. Yang ni, yang kedua ni, bila kau tak produktif, kau rasa produktif. Apakah aktiviti yang tak produktif? Sebenarnya, belajar produktiviti tu adalah benda yang tak produktif. Contohnya, kau buka video YouTube, lepas tu nampak, ni tips yang Bill Gates guna untuk handle 10 company contohnya. So, kau pun tengok video tu. Ada 10 point. Aku nak try buat semua. So, kau pun set lah. Okay, mungkin Bill Gates buat notes macam ni. Dia schedule macam ni. Dia delegate task macam ni. Ended up, kau tak buat satu benda pun. Dan isu yang kedua adalah tu satu video. Kadang-kadang, YouTube, kau tengok satu video tu, kau macam, ada sebelah tu video daripada contohnya, ni cara Elon Musk pula jadi produktif. Kau pun nak belajar cara tu pula. Ended up, kau tak buat satu benda pun. Sedangkan, untuk kau capai apa yang kau nak capai, dia bukannya kau kena fikir, kau kena cari cara yang betul. Sebenarnya kau kena buat je. Cara yang betul, dia ada dua cara untuk kau belajar. Satu adalah kau belajar awal. Okay, ni cara betul, ni cara salah. Yang kedua, tu teknik A. Teknik A adalah kau belajar dulu. Okay, dia ni buat macam mana? Dia ni buat macam tu. Okay, dia ni buat macam mana? Dia ni buat macam ni. Okay, cara mana betul? Cara ni salah, cara ni betul. Kau tahu. So, kau ikut cara betul. Okay, macam tu okay. Kalau kau ikut, point dia adalah belajar produktiviti tak semestinya kau jadi produktif. So, jom let's recap balik. Cara A adalah kau belajar macam mana nak buat cara yang betul. Nombor dua adalah kau langgar je. Kau buat je benda tu. Eventually, kau akan belajar mana yang betul, mana yang salah. Instead of kau belajar daripada pengalaman orang, kau belajar daripada pengalaman sendiri. Sebab kalau ikut pengalaman orang, kau tak akan buat-buat pun. Ambillah daripada aku. Aku dah 10 tahun cuba jadi produktif tapi still tak berjaya. Dan adalah kejayaan sikit-sikit lah. Tipulah kalau tak produktif langsung, sebab daripada duduk dalam bilik main game je dengan SPM je, rasa macam tak ada harapan ni untuk aku nak compete bekerja kan. Tapi actually bila aku dah start bekerja, aku boleh compete dan aku adalah strategi aku yang aku apply. So thanks for watching. Kalau lah korang tengok sampai tahap ni, memang hebat lah. Nanti aku cuba buat yang lebih better. Maaf kalau ada salah silap.